Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Saya Azizan. Hari ini saya nak teruskan note daripada hari itu, video sebelum ni, video yang pertama. So kita akan teruskan note yang note yang berikutnya lah. Okey, seperti biasa, pertamanya marilah kita bersama-sama memanjat kesyukuran kepada Ilahi kerana diberikan nikmat lagi pada hari ini dengan nafas yang baru, yang kehidupan yang baru, dan dengan nikmat yang telah diberi kita ini adalah nikmat ilmu, dan ucapan ribuan terima kasih kepada Tok Bom yang sudi kongsi ilmu ini. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada siapa yang profit minggu ni. Alhamdulillah. Okey, masing-masing senyum lebar. Kepada yang ada yang lost tu, tak apa, cuba lagi, insyaAllah minggu depan kita profit banyak ramai-ramai. Okey, sebelum kita move kepada next topic, next note, kita revise balik lah. Note yang pertama ni, ada yang masih keliru lagi, ada yang masih kurang sikit faham. So ini okay, ini adalah market hari itu, market video pertama. So kita rewind sikit. Alright, seperti yang kita tahu macam mana nak marking box. Marking box. Okay, first saya rewind balik macam mana nak marking box. Kita tengok the higher price pada hari Isnin, iaitu the higher shadow pada hari Isnin. Ingat hari Isnin, the higher shadow yang paling atas sekali pada hari Isnin, dan shadow paling bawah sekali pada hari Isnin. Okey, shadow paling atas sekali hari Isnin adalah untuk line kotak yang paling atas, dan shadow yang paling bawah pada hari Isnin adalah line kotak paling bawah. Okey, so bila kita dah dapat tahu shadow hari Isnin higher di mana, so kita letak di situ pada line kat situ, dan satu lagi di bawah. Okey, itu saja. Marking box dah siap. Then kita buat trend line AB dan CD. So trend line AB ambil daripada bucu kiri pada hari Isnin. Ambil bucu kiri sampai ke bawah hari Selasa, bucu kanan, dan line CD bucu kiri Isnin bawah hingga ke bucu kanan atas hari Selasa. Okey, itu saja, sudah siap. Simple kan? Tak susah mana pun. Yang penting ingat, tunggu Isnin, market Isnin close, kita tengok higher shadow yang paling dekat mana dan lower shadow dekat mana, then kita marking di situ. Okey, selesai. And then next, penentuan buy or sell. Okey, seperti kita dah tahu, bila terbentuknya box ni, kita dah tahu ada 3 box. Okey, satu box yang teratas ni, di ruangan atas adalah box yang pertama. Okay. Dan di ruang yang tengah ni, adalah box yang ketiga. Box 3. Box kedua yang dipanggil box ketiga, box 3. Dan di ruangan yang bawah ni, sehingga bawah sana adalah box 5. Box ketiga iaitu box 5. Alright. Penentuan buy or sell adalah penentuan trading plan pada minggu itu adalah berdasarkan market hari Selasa close di mana. So kita tengok di sini, hari Selasa ni candle terakhir close di ruangan box yang pertama. So minggu ni trading plan kita adalah buy. Begitu juga kalau jika hari Selasa tu candle last ni close di ruangan
box ketiga, minggu trend planning trading kita pada minggu itu adalah buy juga. Dan jika candle terakhir tu close di box 5, maka minggu ini trading plan kita adalah sell. Alright, saya harap anda semua faham. Itulah basicnya. Okay, kita move to the next note. Alright, ini berdasarkan apa yang tadi saya terangkan. Kita tengok pada higher hari Isnin, the lower hari Isnin, and then kita boleh buat marking box bawah dan box atas. Okay. Kenal pasti trend box, bukan trend market ya. Okay. Trendline box ni kita berdasarkan trend box kita. Bukan trend market. Kita tak tengok trend market, kita tengok trend box. Sama ada dia buy or sell. Okay, seperti apa yang saya terangkan tadi lah. Okay, next. Ini apa yang diterangkan, buat trendline di mana ditarik dari hujung AB ke CD, AB dan dari hujung ke CD macam tadi saya terangkan lah. AB, CD. Okay. Untuk teknik ini hanya entry pair yang ada USD saja seperti EU dan UJ dan tidak sesuai TJ dan EJ. UJ adalah tempat kita marking dan menentukan arah, tidak perlu marking atau menentukan arah pada pair lain. Contoh, kita telah menentukan UJ adalah arah buy, maka pair lawan UJ adalah seperti U, U, AU dan NU adalah arah sell. Okey. Marking ataupun penentuan arah hanya di UJ saja. Okey. Macam contoh market ini. UJ adalah buy. Kita tahu UJ close di box pertama adalah buy. Maka pair seperti USD, UJ, UCAD, UCHF kita follow buy. Manakala cross pair seperti EU, NU, GU sell. Walaupun ketika itu hari Selasa EU close di box 1, close di box 5 yang menyatakan sell, kita tetap walaupun EU close di box pertama atau ketiga yang mengatakan buy, kita tetap follow UJ. Bermakna pada ketika ini UJ buy, maka EU tetap sell. So kena ingat di situ, bila kita marking di UJ, marking di pair lain hanya untuk kita tengok trend line dia saja. Trend line ni, AB ni, untuk kita agak di mana dia boleh reverse, di mana dia berhenti, di mana akan break, di mana dia akan pergi. So tapi marking untuk penentuan arah hanya di UJ saja. So bila UJ buy, EU sell. Kalau UJ sell, EU buy. Ingat itu. Jangan tersalah sangka ataupun mana cakap keliru. Susah nak suruh ayat tu. Okey, jangan keliru. UJ kita follow UJ. Kalau UJ buy, EU sell. Kalau UJ sell, EU buy. Okey. Nak diingatkan, nota yang kecil ni gunakan broker yang mula jam 6 pagi. Selalunya saya menguji kode PS Open, Alpari dan IFS. Itu apa yang untuk kaji. So kita ikut je lah. Okay, next note. Alright, ni macam yang saya kata tadi. Bagaimana kita nak tahu dia buy atau sell? Kita tengok candle terakhir close hari Selasa di mana, di ruangan mana. Seperti dalam note ni, dia close di ruangan box 5. So apa yang saya kata tadi, box 1, 3 buy, box 5 sell. Hanya box 5 saja sell. So close box 1 dan 3 buy. Okay, next note. Okay, ini apa yang saya terangkan tadi. Okay, ini apa yang saya cakap hari tu. Bila close saja market, so seperti note ni, market close di box pertama. So bila close kita dah tahu dia buy, first layer. Open saja market hari Rabu, kita buat first layer. Setiap reverse 30 pip, first layer. Ini adalah layer berhemah. So kita buat first layer
reverse 30 pip, first layer, reverse 30 pip lagi, first layer, reverse 30 pip, first layer, sampailah habis reverse. InsyaAllah Rabu reverse, Khamis reverse, Jumaat akan profit, InsyaAllah. So kalau pada ikut kita market yang kita kaji ni, dia close di box pertama, so kita buy. Bila buy, kita buat, kita dah tahu buy, first post kita open Rabu di sini, second reverse 30 pip di sini, agak-agak lah dalam 30 pip di sini dan di sini. Alright, done. Okay, itu bagaimana cara layer berhemah. Okay, next saya nak sentuh kepada bab pattern. Okay, di sini tuan-tuan dan puan-puan kena hafal lah pattern yang telah dikaji oleh Tok Bom sendiri, di mana ada 8 pattern, 4 pattern buy, 4 pattern sell. Pattern 1, 2, 3, 4 adalah buy, pattern 5, 6, 7, 8 adalah sell. Okay, di sini kita tengok ada edge dan ada low. Bagaimana kita nak tentukan hari Rabu tu adalah edge, maksudnya high, ataupun hari Rabu tu adalah low, maksudnya lower, and hari Rabu tu L, maksudnya lower. Okay, tengok market tadi. Okay, penentuan H atau L ada berdasarkan close market hari itu, sama ada di bawah open ataupun di atas open. Okay, seperti hari Rabu ini, kita start tengok pattern ini pada hari Rabu. Kita start untuk menentukan pattern adalah pada hari Rabu. Okay, so kita tengok hari Rabu di mana dia close, open dia di mana. Seperti yang kita lihat, open ni di sini, and then the candle last close dia di sini. So kita tengok candle close, candle terakhir hari Rabu ni dia close di bawah ini, open. So, ini candle open dan ini candle terakhir close. So, kita tahu pada hari Rabu ni candle terakhir close di bawah open hari Rabu. So, bermaksud di sini adalah hari Rabu terbentuknya L. Okey, faham? So, di sini apa yang saya nak katakan, jika hari itu candle terakhir close di bawah open, maka terbentuklah L. Dan jika candle terakhir close di atas open, maka terbentuklah H. Okay, next. So, ini adalah low. Hari Rabu, maka kita dah tahu dia adalah low. So, kita dapat agak ini adalah low. Okay, so hari Rabu ni adalah low, maka terbentuklah satu low. Okay, kita tengok pada next day ni. Okay, kalau jika terbentuknya low, kita dah dapat tahu lah apa ya pattern yang akan berlaku. So yang kita nampak di sini adalah pattern nombor 2, pattern nombor 3 dan pattern nombor 4. So yang ni pattern nombor 2, pattern nombor 3, pattern nombor 4. So pattern nombor 2 ada satu low, pattern nombor 3 ada 2 low, pattern nombor 4 ada 3 low. So, okay, kita tak tahu apa akan berlaku. Maybe dia akan buat 2 low, maybe dia akan buat 3 low. So, kita tengok hari Khamis. Okay, hari Khamis, bila kita tengok di sini adalah market open dan sini adalah market close. So, hari Khamis, kita tengok market open dia di sini dan candle last terakhir close di sini. So bermaksudnya, ini bermaksud pada hari Khamis ni candle terakhir close di atas open. So bermaksud pada hari Khamis ini terbentuklah H. Okey,
high. So kita boleh place ini adalah low 1. So bermaksud di sini terbentuknya high 1. Okey. Kita kira. Oh, sudah 100 pip. Okey. Alright, terbentuknya H1. So kita dah tahu pattern yang akan berlaku adalah pattern nombor 2, sebab dia membentuk satu lows dan selepas itu terus ke membentuk ke high 1. So adalah pattern pertama. Maybe dia akan buat H kedua dan maybe dia tak akan buat berdasarkan volume. So pada yang kita tengok pada hari ini, pada minggu ini dia akan buat H saja, H1 saja. Adalah sebab volume-volume tertentu seperti yang Tok kata. Okey. Itu kita akan next video. Saya akan tekan next video insya-Allah. Tapi volume ni saya tak berani nak cakap. Volume ni anda akan dapat bila anda buat banyak backtest dan bila anda jumpa sendiri pada Tok. Okey. Next note. Alright, Fibo. Okey. Next note adalah Fibo. Saya akan sambung pada next video. Fibo ni takut nanti video akan jadi saiz besar. Jika ada yang tidak faham lagi, boleh bagi tahu. Nanti saya akan cuba terangkan lagi. Okey, itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.